Okey. Okey, tafadhal. Jap, kita tak share lagi Share apa belum. Belum. Okey, bismillah. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita akan tadabbur lah sedikit sebanyak tentang surah Syu'ara ayat 45 hingga 51. Okey, apa yang menariknya pada ayat-ayat ni adalah dia tentang sirah Nabi Musa. Okey, jom kita baca satu-satulah ayat maksud ayat. Okey. Ayat 45. Ayat 45. Okey, siapa nak baca maksud dia? Ayat 45. Ayat Kak Mar. Main tak lihat tali tampung. Okey. Sekejap. Ni macam lain ni. Apa 45? Ini Syura. Astagfirullah. Ni surah. Syu'ara. Sejujurnya Ika pun semalam memang terbuka syurah tu macam apa kaitan dengan taubat ahli sihir ni? Syu'ara. 45. 51. Syura juga. Tu bawah tu tafsir. Betul lah tu. Ini ya. Okey. Alright. Ini ke? 41. Tengok. 45 45. Macam ni ke? Betul. Okey. Boleh baca, siapa nak baca? Pendek macam ni ayat ni. Betul. Alright. Sekejap, ayat yang atas tu Betul, yang atas tu. Okey. Ayat 45. Sekejap. Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda mana tadi? Sorry. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Okey, kalau tengok pada ayat menjatuhkan ni kan, fa'alqa. Fa'alqa itulah menjatuhkan ataupun melemparkan. So, kalau kita tengok pada awal-awal surah Asy-Syu'ara ni, kita dapati bahawa waktu permulaan Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi berdakwah. Waktu tu Nabi Musa ni dia rasa takut. Beliau rasa takut. Nabi Musa ni takut nak menghadapi Firaun lah. Kita tengok pada ayat, kalau ada siapa yang ada pegang tafsir tu, boleh tengok muka surat 367 ayat ayat 12. Ataupun susah pula tu ayat nak share, tak apa. Siapa yang ada ni lah tafsir boleh tengok. Ayat 12 ni Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku." Maksudnya perasaan Nabi Musa ni, dia ada rasa takut untuk berhadapan dengan Firaun. Yang mana ketika itu Firaun sangat-sangat berkuasa lah. Dan ramai pengikut-pengikut dia. Waktu tu dia ibaratnya dia macam dia bertuhankan diri dia lah kan. So tak ada siapa pun yang berani melawan Firaun. So bayangkan keadaan ketika itu, bagaimana Nabi Musa ni dia nak menghadapi pemimpin ataupun pempengaruh lah ketika zaman itu. Sebab apa? Firaun ni disuruh je buat apa-apa. Contoh, disuruh, pergi salibkan dia. Memang terus orang tu akan disalibkan lah ataupun terus bunuh dia. Maka semua pengikut dia kena nak bunuh lah orang tersebut. Sebab tak ada siapa pun berani melawan kata-kata Firaun ni.
So betapa besarnya keadaan Nabi Musa untuk berdakwah ketika itu. Dan apa yang Nabi Musa buat adalah ayat seterusnya. Aku takut mereka akan mendustakan aku sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuskanlah Harun bersamaku. Waktu tu Nabi Musa dia meminta kepada Allah untuk panggil Nabi Harun sekali turun. Sebab apa? Nabi Musa ni merasakan beliau tidak lancarlah tutur katanya berbanding dengan Nabi Harun. Sebab tu dia baginda ni dia minta teman. So apa yang berlaku waktu tu, tibanya Nabi Musa dan Nabi Harun ni di istana Firaun ni, apa yang Firaun buat? Dia pandai manipulate. Dia pandai mainkan perasaan Nabi Musa ketika itu. Firaun kata apa? Okay, tengok ayat ayat 18. Okay. Firaun sebut apa? Dia kata, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Waktu tu engkau masih kecil, masih kanak-kanak dan kau tinggal bersama kami beberapa tahun daripada umurmu. So waktu tu Firaun ni diungkit lah. Diungkit supaya ada rasa bersalah kepada Nabi Musa ni untuk berdakwah pada dia. Sebab Firaun tahu once bila Nabi Musa ni berdakwah, memang akan adalah orang yang mengikut Firaun dan Firaun akan terjejas lah pada dia punya pemerintahan. Sebab itulah dia sahaja nak bagi sebersalah dalam hati Nabi Musa ni. Kemudian sebab apa? Sebab Firaun ni kan dah jaga Nabi Musa ni waktu kecil lagi. Semua orang lelaki ataupun bayi lelaki dibunuh waktu tu. Kecuali Nabi Musa. Bayangkan macam mana keadaan ataupun terhutang budinya Nabi Musa. Dia saja nak bagi Nabi Musa tu terhutang budi. Ini pun ada dalam psikologi juga. Bagi orang sebersalah. Okay. Jadi Firaun ni bukan calon-calon orang jugalah. Dia pandai manipulate. Dia pandai psikologi. Okay. Yang keempat. Okay. Point seterusnya. Okay. Apa yang Nabi Musa rasa waktu tu? Normal. Sama macam kita. Kalau kita nak relatekan dengan diri kita lah. Kita boleh relatekan bila kita nak bercakap perkara yang benar ataupun sesuatu perkara yang baik lah untuk berdakwah kan. Ataupun kita nak halang perkara yang mungkar, kita akan rasa macam takut nak sebut ataupun takut nak tegur. Takut orang ni tak nak kawan kita dah. Takut grup ni terus dah tak nak ajak kita makan ke kan. Sebab kita menegur perbuatan-perbuatan mereka yang salah. So, itu adalah situasi lah untuk kita pergi berdakwah. Sama juga macam kita nak, dia tak kisah pun kita nak berdakwah pada sesiapa. Perasaan tu mesti ada. Kita rasa dada kita sempit. Kita rasa macam lidah kita tak lancar nak sebut perkara dakwah tersebut. Bahkan kita di akhir zaman ni lagi-lagilah contoh banyak perbuatan yang masyarakat dah normalize kan. Contoh couple, contoh lagi ikhtilat antara lelaki dan perempuan. Kita akan dianggap kolot. Kita akan dianggap terbatas pemikiran. Sebab apa? Sebab kita menghalang mereka dari dosa-dosa yang mereka sedang buat ataupun mereka suka nak buat. Dah terbiasa buat. Banyak lagi lah dosa yang kita boleh sebut pada akhir zaman ni kan. So dekat situlah terujinya iman kita sama ada kita mampu nak berdakwah, nak teruskan kata-kata kebenaran tu ataupun kita hanya berdiam diri saja. Okay. Jadi ada kata-kata Arab ni. Khayah pun tahu kot. Kata-kata dia. Qulil haq
walau kana murran. Maksudnya, kalau ada nak tanya ke ataupun nak suruh ulang ke, cakap tau, sebab Ika tak dapat baca komen. Okay. Okay, kata-kata tadi, kulil haq walau kana murran. Maksudnya, berkatalah benar walaupun ianya pahit. Murran tu pahit. Okay. Okay, seterusnya. Ni adalah point dia lah. Okay. Waktu nak pergi berdakwah tu, waktu tu kan perasaan Nabi Musa sangat, maksudnya dalam keadaan yang tidak selesa kan. Dan Nabi Musa pun tak tahu nak buat apa, macam mana nak dakwah kan. Tapi Nabi Musa ni, dia percaya dan yakin dengan apa suruhan Allah, iaitu suruh pergi berdakwah, dengan tawakal pada Allah 100%. Jadi ketika itu, para ahli sihir pun menjadikan tongkat mereka menjadi ular kan. So kat situ, of course, dia adalah satu macam competition ataupun macam contoh kita berdebat lah kan. Kira ramai lah penonton. So waktu zaman Nabi Musa tu sihir yang terkenal. So para ahli sihir ni, dia buatlah ahli sihir diorang. Kemudian waktu tu Nabi Musa pun mencampakkan tongkat tu sebab apa? Sebab Allah yang suruh. Allah yang suruh. So Nabi Musa pun campakkan tongkat tersebut. Kemudian jadilah tongkat tersebut ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil para ahli sihir tersebut. Sama juga waktu kita nak dakwah pun, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku selepas itu. Apa yang akan terjadilah pada hubungan kita ke, ataupun keadaan akan jadi kekok ke, awkward ke, kan? Ataupun kita, contoh kita berani menegur pemerintah, lagi besarlah dia punya akibat, lagi besarlah dia punya situasi tu, apa yang bakal kita terima selepas kita berdakwah. So macam itulah juga tawakalnya Nabi Musa ni, dia pun tak tahu apa yang akan jadi selepas tu, tapi dia yakin je dengan surahan Allah. Macam tu jugalah kita perlu buat. Tak kisah dakwah apa-apa pun. Mudah-mudahan kita dapat meneladani lah apa yang Nabi Musa buat. InsyaAllah. Okay, kemudian. Sebab ayat dia pendek-pendek tau. So Ika akan sentuh ayat per ayat tu sikit-sikit. Okay, seterusnya ayat 46. Okay, boleh baca maksud 46 dengan 47. Siapa nak baca? Saya baca. Okay. Bismillah. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Okay. Okay, waktu terjadinya situasi tongkat, terima kasih Kaya. Okay, tongkat Nabi Musa ni menjadi ular yang sangat besar. Waktu tu memang jadi malulah Fir'aun kan. Dan apa reaksi yang besar ketika itu, para ahli sihir ni, dia tak ada ego, dia terus je sujud dan kembali pada Allah. Dia terus bersujud, menjadi orang yang menyerah dirilah kepada Allah. Sebab dia tahu, mereka ni tahu apa yang Nabi Musa buat tu bukan satu helah, tapi memang mukjizat daripada Allah. Dan of course ketika itu ada penonton kan. So maksudnya para ahli sihir ni, dia rasa tanggungjawab untuk bersujud pada Allah tu, sebab dia orang ni adalah main karakter kat atas pentas tersebut. Dia orang main karakter. Itulah gunanya ataupun keutamaan. Bila kita jadi main karakter ni, orang akan ikut. Bila ahli sihir ni, dia terus sujud pada Allah, kita akan tahulah efek setelah tu kan.
orang-orang yang menjadi ikutan ni. Sebab apa? Mestilah orang bila kita tengok magic biasa kan, helah-helah yang ahli magician ni lah buat, kita pun rasa macam teruja, kita pun rasa macam wah, macam mana dia buat semua kan, padahal ada helah dia kan, ada alat-alat yang diorang guna. Jadi macam itulah juga umat terdahulu tu, diorang rasa teruja. Tapi para ahli sihir ni yang bagus ni, mereka berasa tanggungjawab untuk terus bertaubat pada Allah dan menjadi ikutan lah, menjadi orang-orang yang terawal beriman. Mereka ada dua, dia ada tiga lah sebenarnya kat sini kan, fa'ul qiyas saharatu sajidin. Maka para ahli sihir tersebut tersungkur dalam keadaan bersujud. Itu satu dah. Lepas tu ada penegasan lagi. Ayat seterusnya, qalu amanna bi rabbil alamin. Maka berkata kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Sajidin tadi tu of course lah bersujud kepada Allah kan. Kemudian yang kedua pula ditegaskan lagi dalam ayat seterusnya, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Seterusnya lagi ayat 48, iaitu Tuhannya Musa dan Harun. Rabbi Musa wa Harun. Okey. So kat sini ada 3 penegasan lah kat sini. Diterangkan lagi siapa Tuhan yang alam semesta tu, penguasa seluruh alam. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Diterangkan lagi. Okey. Okey, macam saya cakap tadi, ahli sihir ni dia influencer lah waktu kat sana kan. So betapa besarnya tugas influencer ni menjadi pengikut orang, sama juga macam kita zaman akhir zaman ni. Apa yang kita perlu buat? Influencer sekarang ada banyak kan dekat media sosial. So kita perlu jujur dan amanah dengan ilmu yang kita kongsi. Poin yang pertama, kita kena jujur dan amanah ilmu yang kita kongsi. Maksudnya kita bukan kongsi ilmu tu separuh-separuh je. Separuh kita kongsi, separuh lagi kita sembunyikan. Maksudnya kita tak jujur lah dengan ilmu yang kita ada. Contoh, kenapa disembunyikan ilmu yang sebahagian lagi? Sebab dia takut yang tadilah. Dia takut nak dakwah. Ataupun dia nak jaga periuk nasi dia. Dia takut bila dia sebut tu, adalah kesan-kesan yang dia akan dapat. Dia akan ditarik kenikmatan ke daripada orang atasan ke, ataupun dia tak nak rosakkan hubungan ke. So dia sembunyikan separuh lagi. Rosakkan hubungan ni maksudnya bukannya kita berdakwah tu secara kasar. Tak. Berdakwah ni kan ada macam-macam jenis kan. So kita pilihlah bil hikmah. Tapi orang-orang yang tidak jujur dan amanah ni, dia terus tak kongsi. Sebab dia tak nak terima kesan tu. Na'udzubillah min zalik lah. So kita kena jujur dan amanah dengan ilmu yang kita kongsi. Yang kedua, kita kena kaji dan selidik ilmu yang kita nak kongsikan tu. Ini ciri-ciri influencer lah yang perlu kita jaga. Okay. Tak kira dalam ilmu apa-apa pun. Lebih-lebih berat lagi ilmu agama lah. Kita kena kaji dan selidik dahulu. Okay. Kemudian seterusnya yang ketiga, kita kena tahan diri kita dan nafsu untuk respon pada semua isu yang ada. Contoh, hari ni ada isu sekian. Terus dia nak ulas. Terus dia nak ulas sebab dia nak terpaling update lah kan. Terpaling update. So, dekat situ boleh jadi apa yang dia ulas tu salah. Sebab dia belum dengar pihak yang kedua. Jadi, dekat situ jadilah satu fitnah. So, kita sebagai influencer ataupun pengguna media sosial ni, kita perlu tahan diri kita dan nafsu untuk respon pada isu-isu yang ada. Yang seterusnya, kita perlu jagalah adab-adab kita sebagai seorang wanita. Laki pun sama kena jaga adab. Okay. Seterusnya. Ayat, sekejap Okay, seterusnya ayat 49. Okay, 49 siapa nak baca pula?
maksud dia? Saya baca. Okey. Bismillah. Fir'aun berkata, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu, maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya. Okey. Okey, kat sini apa yang Firaun sebut tadi? Firaun ni dia sombong, dia rasa sombong dan dia rasa tergugat lah. Dia rasa tergugat bila para ahli sihir, pengikut besar diorang, pengikut besar Firaun ni, orang terkuat lah di sisi Firaun ni, tapi dia mengikut Nabi Musa dan sujud kepada Allah. Dia jadi tergugat. Lepas tu dia cakap apa? Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum meminta izin kepada aku? Maksudnya dia rasa diri dia tu main karakter yang untuk beriman pada Allah pun diorang ahli sihir ni kena minta izin Firaun ni. Punya nak kata sombongnya Firaun ni. Kemudian tengok ayat dia selepas tu dia kata sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu. Tiba-tiba Firaun ni dia menuduh pula Nabi Musa. Dia tuduhnya Nabi Musa ni sebenarnya dah bersekongkol dah dengan para ahli sihir yang ular-ular kecil tadi. Tiba-tiba. Itu saya sebut tadi, Firaun ni bukan calang-calang juga dia punya psikologi. So dia dekat sini dia blaming others lah. Dia ada teknik psikologi juga. Dia tuduh orang lain sebelum orang tuduh dia. So kat sini sebenarnya tuduhan tu sangat-sangat tak berasas lah. Sebabnya ahli-ahli Firaun, ahli-ahli sihir tu tak ada pun berjumpa dengan Nabi Musa dan mereka berada dalam penempatan yang jauh. So jauh daripada Nabi Musa lah. So tak berasas apa yang Firaun sebut. Kemudian selepas tu bila dia rasa tergugat tu dan tuduhan dia pun dia rasa macam tak kuat, orang tak percaya, dia pun bagi amaran kepada ahli sihir ni. Dia sebut, okay, kalau tak nak dengar cakap aku ni, Firaun sebut, akan ku potong tangan dan kakimu bersilang. Dan akan ku salib kamu semua. Betapa kejamnya pemimpin zalim ni kan, Firaun. Dia nak potong tangan secara silang dan dia nak salib. Salib ni apa? Ika ada baca lah tentang bagaimana keadaan salib tu. Disebut salib ni, kan dia nak silang kan, dia silang potong tangan tu. Kemudian digantungkan, disalibkan ahli-ahli sihir ni di pohon-pohon kurma. Maksudnya dia potong tangan dengan kaki tu, belum mati lagi. Belum meninggal lagi. Tapi digantungkan di pohon kurma tu, sampailah mati. Mati secara pelan-pelan lah. Kira dia nak seksa. Dan jasad tu akan terbiar. Itulah namanya tanda salib tu. Dibiarkan mati secara pelan-pelan. Itu dah nampak betapa kejamnya pemimpin tu lah. Okey. Yang ke-50, Ika baca. Qalu la dhaira. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan kerana kami akan kembali kepada Tuhan kami. Maksudnya, bagilah ancaman apa pun, nak ugut macam mana pun, kami tetap dalam jalan Allah ni. Dia akan kembali kepada Tuhan. Maksudnya, munqalibun tu, kembalilah. Dia akan kembali segala urusan kehidupan akhirat dan dunia dia kepada Allah. Maksudnya dia tak kisah dah dengan ugutan dan ancaman yang Firaun buat, sebab dia betul-betul, para ahli sihir ni betul-betul bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Sikit pun dia tak rasa, kalau orang Kelantan panggil, tok gogek. Maksudnya tak gerak sikit pun dia orang punya keyakinan tu. Okay. Kemudian, seterusnya, ayat terakhir.
an natma'u an yaghfira lana. Maksudnya kita tengok perkataan natma'u. Okey. Perasan tak natma'u ni perkataan daripada apa? Asal perkataan dia. Tamak. Betul. Okey. Natma'u tu asal perkataan dia adalah tamak. Nampak tak betapa bersungguhnya para ahli sihir ni setelah mereka melakukan dosa yang besar kan. Diorang tamakkan keampunan Allah. Tamak tu maksudnya dia rasa bersungguh-sungguh lah. Bersungguh. Nakkan keampunan Allah tu. Sesungguhnya kami mahukan Tuhan kami mengampuni segala kesalahan kami dan kami menjadi orang yang pertama beriman. Maksudnya dia tamakkan keampunan Allah supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka yang terdahulu. Dan diorang nak jadi orang yang pertama dalam beriman. Nampak tak bersungguhnya, itulah tanda kita taubat nasuha. Maksudnya kita sungguh-sungguh nak Allah terima keampunan dan menerima ampun taubat kita tu. Menerima taubat kita. Okey. Jadi kita teruskan dengan ayat an yaghfira lana. An yaghfira lana. Kenapa Allah menggunakan perkataan an yaghfira lana? Yaghfira lana ni fi'il apa? Fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar? Fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' maksudnya Allah menggunakan perkataan an yaghfira lana. Sebab para ahli sihir ni dia nak berterusan. Dia nak Allah ni mengampuni mereka secara berterusan. Sedang dan berterusan lah. An yaghfira lana. Ditambah dengan ai kat depan kan. An yaghfira lana. Maksudnya dia nak Allah ampunkan mereka secara berterusan. Nampak dah lah yang pertama tadi natma'u. Diorang dah tamak dah dengan keampunan Allah. Kemudian diorang nak Allah ampunkan secara berterusan. Takkid juga kat situ. Dikuatkan ayat kedua, perkataan kedua. Kemudian disebut khotoyana, kesalahan-kesalahan kami. So kat sini kita dapat belajar yang bagaimana dosa besar apa pun sekali kita buat, tapi Allah tu Maha Pengampun. Allah memang sentiasa tunggu kita untuk bertaubat. Tak kisah dosa besar apa pun, macam para ahli sihir ni sebesar-besar dosa menyekutukan Allah kan, menduakan Allah pun diorang tak malu untuk minta keampunan daripada Allah. Tak malu untuk bertaubat kepada Allah. Jadi kita pun semestinya lebih daripada itulah, untuk tak malu untuk sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Syaitan ni dia ada muslihat dia, talbis iblis kan. Dia ada muslihat dia. Dia tak boleh nak contoh orang tu dah tak nak buat dah. So dia tak boleh nak hasut dalam orang tu buat dosa kan. Dia putuskan harapan orang tu. Dia pusing. Dia putuskan harapan tu. Oh tak payahlah taubat. Dosa kau ni dah besar sangat dah. Allah takkan terima lah. Allah takkan pandang lah kamu ni. Sebab dosa dah besar dah. So dia akan putuskan harapan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang nak bertaubat. Jadi kita kena lawan lah dengan psikologi syaitan ni ataupun syaitan ni. Talbis iblis. Begitulah juga para ahli sihir ni, dia tak termakan pun dengan ancaman daripada sihir, ancaman dan talbis iblis lah. Diorang tak putus harapan pun untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dosa yang mereka tu sangat besar dan paling besar, dosa yang paling besar, iaitu menyekutukan Allah. Dan akhir sekali Allah menerima taubat mereka. Kerana Allah Maha Pengampun. Sebesar mana pun dosa kita buat, kita je tahu dosa yang kita buat. Orang lain tak tahu. Orang lain nampak kita ni baik di luaran. Orang lain nampak kita ni soleha. Orang lain nampak kita ni tak buat dosa. Tapi kita sendiri je tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita buat seorang-seorang.
apa yang kita terfikir dan sebagainya. Jadi antara kita dengan Allah, kita mohonlah taubat sebanyak-banyaknya dan selalu. Kita sepatutnya kena menjadi macam ahli sihir ni, natama'u, tamakkan keampunan Allah, an yaghfira lana. Keampunan yang berterusan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertaubat lah. Kerana Allah sebut apa? Apa ni? Hadis kan? Tak silap hadis. Orang-orang yang ke Al-Quran. Saya kurang pasti. Orang-orang yang berdosa ni ataupun pelaku maksiat, yang terbaiknya adalah orang-orang yang bertaubat. Macam itulah. Ada hadis Hadis kan? yang Ika sebut qulil haqqa walau kana murra tu pun hadis yang Hadis. kullu bani adam khata'un wa khairu Ya, betul yang tu. Hadis kan? Hadis. Okay, terima kasih Kaya. Itu sajalah daripada Ika sedikit sebanyak. Wallahu a'lam. Barakallahu fi. Untuk Ika banyak kisahnya tadi. Saya suka bila Ika kaitkan dengan influencer. Sebab tu adalah benda yang berada di sekeliling kita. Betul. Semua orang adalah influencer kepada circle terdekat masing-masing. Betul. Saya yakin setiap orang ada influence ke atas orang sekeliling. Ada kepada anak saudara kita ke, kepada kadang-kadang family kita, kepada rakan terbaik kita. So gunakanlah, kalau kita tahu kita ada influence tu, gunakanlah pada jalan yang Allah redha insya-Allah. Dan satu benda lagi daripada kisah pengikut Nabi Musa ni, pengikut lah, betul lah, ahli sihir ni, adalah mereka ada makrifat. Makrifat ni maksudnya the only person yang paling dekat memahami wahyu pada waktu itu adalah ahli sihir sebenarnya. Sebab mereka dapat bezakan, mereka ada ilmu untuk membezakan antara sihir dengan bukan sihir. Jadi bila dia nampak ular Nabi Musa tu, dia tahu ni bukan sihir. Jadi dia ada ilmu terus, dia ada knowledge yang mana orang lain tak ada. Jadi sebab tu dia terus sujud dan dia terus nyatakan keimanan dia. Jadi itulah kepentingan ilmu. Semoga Allah SWT kurniakan kita ilmu yang mana membantu kita membezakan antara yang benar dan yang batil dan terus melaksanakan. Kita doa seperti mana Rasulullah berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami bahawa yang benar itu tetap benar dan jadikan kami mengikutinya. Tunjukkanlah yang salah itu tetap salah dan jauhkanlah kami daripadanya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ika. Saya menggalakkan semua share nota hari ni kalau boleh supaya kawan-kawan dapat manfaat. Kita akan share rakaman nanti. Jadi aqul qauli hadha, kita tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih banyak juga Kaya dan semua yang hadir pada pagi ini. Minta maaf kalau ada